Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini berapa bulan 27 27 ke 26? 10 Muharram hari ni. Okay, ini adalah putih daripada Insta360 S5. Aku baru perasan lah mood ni ada dekat sini. Ni mood Insta Frame 2.0. Maksudnya bagus Insta Frame ni. Walaupun contoh macam stick ni aku letak dekat bawah je ni, dia masih lagi tracking aku kan, masih lagi tracking aku dekat atas. Dan walaupun aku letak macam ni, kalau aku tukar angle ke depan ini pun, alamak, ini macam Mimut punya style Mimut kalau kita panjangkan, dia masih lagi tracking aku dekat tengah frame lah. Ni bagusnya lah untuk Insta Frame ni. Aku baru perasan benda ni. Kalau aku tahu benda ni ada, waktu aku berjalan-jalan tu aku pakai mood ni. Sorry kalau audio tak clear sangat sebab aku tak ada pakai external mic. Yang kau dengar inilah bunyi dia. Tapi nampak bangunan belakang walaupun overexpose ke? Nampak clear bangunan. Muka aku pun nampak dengan jelas. So kita try jalan dulu. Aku try letak kamera kat bawah ni. Oh, dia tak tracking. Lost tracking. Tak bawah. Dia memang kena nampak muka lah. Ke bawah sikit. Dia tak tracking bawah. Kita cuba kejap. Jadi kalau depan macam ni dia boleh lagi. Kalau aku tak bawah sangat, dia tepi dia sebab ni mode dia landscape. Tapi okay, not bad. Kalau aku tak atas, dia macam horizontal punya capture, macam gimbal lah. Macam kita ada mini gimbal yang kita boleh pakai kat sini. Cuma ni kalau base yang panjang tadi, aku panjangkan stick, dia macam Mimut punya style. Ni Mimut punya style. Kalau Mimut tu aku dah biasa guna. Aku hiking selalu aku guna Mimut. Pun sebab sekarang ni banyak guna 360. Jadi aku guna 360 lagi senang sebab kita boleh frame kemudian. Tapi untuk Insta Frame 2.0 ni, rasa dah tak payah reframe kot. So dah pakai apa angle yang kita nampak. Itu pun kalau aku tilt depan, tukar kamera depan, depan tak ada pergerakan apa-apa. Dia masih lagi menghadap depan dia macam fokus kat depan. Insta Frame ni lebih kepada tracking. Tracking orang lah. Dan ni dia tracking aku touch kat muka aku, dia tracking aku. Okay, best lah. Aku baru perasan benda ni ada semalam lah waktu aku test mic remote preview. Tengok ada mode. Aku pasal ada satu mode dashcam. Try mode dashcam, boleh buka slide lagi. Ada mode Insta Frame. Menarik juga Insta Frame ni. Dia boleh pakai joystick. Dia ada joystick, kita boleh kawal. Maksud dia macam Luna Ultra. So quality dia pun not bad. Memang quality daripada Insta S5 ni pun dah cantik. Okay, best. Jadi sekarang ni aku nak ke masjid sana lah untuk solat Jumaat. Ini 10 Muharram. Khutbah hari ni mungkin bertajuk 10 Muharram. Tak tahu tajuk dia apa, nanti kita dengar. Okay, jadi itu saja untuk sedikit contoh footage, rakaman footage ni. Stick aku ke depan kan, dia masih frame, aku tak tepi pun, dia masih tracking aku. Dia letakkan tracking aku di tengah. Okay. Cuma kalau kita ke bawah sangat saja, bawah sangat, ke bawah sangat dia tak dapat detect sebab dia tracking muka. Ni tracking muka. Okay, bye. Jumpa lagi untuk next video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.